Cerita Panji adalah sekumpulan kisah epik dari abad ke-13 yang mengisahkan pengembaraan Putera Panji, seorang pahlawan Jawa dalam usahanya mencari Puteri Chandrakirana. Kisah-kisah ini bukan sekadar cerita pengembaraan, tetapi juga lambang nilai cinta, kesetiaan dan keberanian yang merentasi sempadan geografi dan budaya. Kisah Panji bermula di Tanah Jawa, tetapi pengaruhnya meluas ke seluruh Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Kemboja dan Thailand. Cerita ini menyebar melalui lisan, seni persembahan dan manuskrip bertulis, menjadi sebahagian daripada tradisi sastra pelbagai masyarakat di rantau ini. Di Malaysia, kisah Panji telah diadaptasi dan diterima dalam tradisi sastra Melayu, terutamanya di negeri-negeri utara seperti Kelantan dan Kedah. Cerita Panji bukan sekadar hiburan, tetapi turut menjadi medium penyampaian nilai moral, adat istiadat dan pandangan dunia masyarakat pada waktu itu. Ia juga mempengaruhi pelbagai bentuk seni tradisional, termasuk wayang kulit, makyung dan teater bangsawan. Selain unsur pengembaraan, kisah Panji juga menampilkan tema ketabahan dalam menghadapi ujian, pengorbanan demi cinta dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan konflik. Putera Panji bukan sahaja digambarkan sebagai pahlawan yang mahir dalam peperangan, tetapi juga sebagai pemimpin yang adil dan berperi kemanusiaan, mencerminkan nilai-nilai yang dihormati dalam budaya tradisional di rantau ini. Menariknya, kisah Panji juga telah diadaptasi dalam pelbagai bentuk kesenian, termasuk seni visual, tarian tradisional dan sastra lisan. Di Kemboja, watak Panji dikenali sebagai Kron Pan, manakala di Thailand, kisah ini dikenali sebagai Inau. Ini menunjukkan bagaimana kisah ini merentasi sempadan budaya dan disesuaikan mengikut konteks setempat, sambil mengekalkan intipati ceritanya. Pencalonan cerita Panji dalam program Memory of the World oleh UNESCO adalah hasil kerjasama beberapa negara termasuk Malaysia, Indonesia, Kemboja, United Kingdom dan Belanda. Ini mencerminkan betapa luasnya pengaruh kisah ini dan bagaimana ia menjadi warisan budaya yang dikongsi oleh pelbagai bangsa serantau. Kerjasama serantau ini juga memperlihatkan komitmen bersama dalam melestarikan kisah-kisah tradisional yang menjadi sebahagian daripada identiti budaya Asia Tenggara. Hari ini, cerita Panji terus dihargai sebagai warisan sastra yang menyatukan pelbagai budaya di Asia Tenggara. Memory of the World, warisan untuk generasi akan datang.